Okay geng, kita dalam kita dah tapau tadi ni. Tapau burung ni kan. Tapak burung tadi lah. Dalam kita dah tapak burung ni. Sekok ni kita tapau pula, jom kita jalan bila. Aduh, hari ni uti-uti. Murah rezeki hari ni. Walaupun kita dapat burung lain, tak kisah kan. Santai kan. And, aduh, hari ni seronok hari ni. Betul-betul enjoy hari ni. Kiri kanan tapau. Oh, gila. Tu tengok orang dah. Okay. Kapal. Hari ni ada kapal nak marah main tadi apa tak? Kan dia main dekat ni. Oh, bawa turun. Kapal pun bawa turun. Bawa turun kalau kita nak, kita boleh. Tak mau kita lepas. Okay geng, tujuh geng. Tapau lagi tu. Bukan kita letak lah. Saya ada pergi buka tangan dengan dia. Cuma kita tak buat video panjang. Kita tak buat live hari ni kan. Tapau lagi. Kiri kanan tapau. Oi, yang ni dia nak sedut ni. Tak sedut. Kapak pula tu baik. Tengok tengok. Lepas? Lepas. Tak mau lagi. Tak ada mood nak main kapok ni. Kapok saya dia nak baik ni. Saya lepas baru ni. Lepas. Kita maju. Kita tak mau main kapok. Kita lepas lu kapok. Tak main mabuk asal. Kawan kita nak buka macam mana. Cara orang. Faham. Tapi warna dia pihak akhir lah. Boleh. Ni bang dia kata akhir tadi lah. Ada orang suka angin lah. Ya. Ya, sekejap. Ni. Okey, tengok jom. Ni kalau ekor dua line ni dia nak saya. Tapi ni tempat ekor banyak. Bukan dia. Kita pun nak lepas dia. Nak balik dah lepas? Lepas. Oh, bebas dah. Dia gatai. Lagi kita cari dia main. Okey, kami dua orang pun nak balik dah tengah hari kan. Nak balik semayang lepas semua. Burung segak, burung tak boleh tunjuk lama-lama. Kami main burung-burung santai, burung-burung lekeh-lekeh so tak apa nak ingat. Okey dah semua. Assalamualaikum. Terbaik saya main dengan member dia. Kita buat YouTube. Jadi sebab masa tak nak cukup kita santai ni. Okey, assalamualaikum.